Setiap petang, seorang budak kecil akan datang ke kubur itu, seorang diri. Dia duduk diam di tepi pusara sambil bawa sekuntum bunga layu. Ramai yang nampak, tapi tak ada siapa tahu sebabnya. Sampai satu hari, rahsia itu terbongkar dan buat semua orang menangis. Budak itu bernama Amir. Umurnya baru 8 tahun. Sejak beberapa bulan lalu, dia datang ke tanah perkuburan setiap hari selepas sekolah. Dia tak pernah bermain seperti budak lain, tak pernah bising. Dia hanya duduk di sisi satu kubur lama, lalu bercakap perlahan. Penjaga kubur mula hairan. Lalu, dia mendekati Amir dan bertanya. Ini kubur siapa, Lak? Amir tunduk. Matanya bergenang air mata. Ini kubur ibu saya. Penjaga itu terdiam. Amir sambung lagi. Sebelum ibu pergi, ibu pesan kalau Amir rindu, datang sini dan cerita apa saja. Ibu kata, walaupun ibu tak jawab, ibu tetap dengar. Setiap hari, Amir datang bercerita. Tentang sekolah, tentang kawan-kawan, tentang dia dapat markah tinggi, tentang dia rindukan masakan ibu. Dan sebelum pulang, Amir akan letak bunga kecil di atas kubur itu sambil berkata, "Esok Amir datang lagi ya, ibu." Penjaga kubur terus menangis. Rupa-rupanya, selama ini orang ingat budak itu pelik. Tapi sebenarnya, dia cuma anak kecil yang terlalu rindukan ibunya. Kadang-kadang, orang yang diam itu sedang menyimpan rindu paling dalam. Hargailah ibu selagi masih ada.